orang dah bagi signal nak potong kereta. Lepas tu Dia datang pada mana tu? dia datang belakang, dia cilok juga tepi Dia sebelah tunjuk kanan. Lepas tu dia marah-marah kita orang, tunjuk fak. Patutnya dah tahu motor duduk dah tepi ni, nak juga duduk kanan. Dia pun tahu nampak kita orang dah besar kat sini, naik lori. Lepas tu kalau dah duduk bawah tayar, kalau kita orang juga. Macam mana nak cakap ni? Tengok.